sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke laporan khas TVPSS SMK Dato' Haji Panglima Jakarullah. Saya Nurul Fazriana, rakan penyampai anda pada hari ini. Fokus utama kita adalah mengupas hala tuju baharu pendidikan negara melalui Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 hingga 2035. Bagaimanakah tujuan teras utama dapat mengubah masa depan kita sebagai murid dan warga pendidik? Untuk mengupas lebih mendalam, saya serahkan tugasan ini kepada rakan moderator saya di lokasi wacana. Silakan. Baiklah, pada ketika ini saya bersama dengan Tuan Ketua SMK Dato' Haji Panglima Jakarullah Yang Mulia Tengku Muhammad Nasir bin Tengku Anam. Baiklah Tuan Ketua, izinkan saya untuk bertanya. Apakah langkah praktikal sekolah untuk memastikan bakat unik setiap murid dapat untuk kita kesan? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita melihat dalam rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2025, bagaimana kita ingin mencari bakat dalam mengajar. Jadi banyak program sebenarnya kita rangka atau kita rancang untuk kita menuju bakat. Sebab matlamat dalam Pendidikan Malaysia ini antara yang ditekankan iaitu beradab, berilmu, kemudian yang ketiga itu adalah kemahiran dan seterusnya daya tahan keyakinan. Jadi sebenarnya kelima-lima aspek ini boleh kita darabkan dalam apa juga, sama ada bidang akademik dan juga bidang curriculum. Bukan itu saja, malah kita juga kalahkan pelajar supaya mereka mempunyai inisiatif ataupun inisiatif kendiri ya, untuk dia memamerkan bakat yang ada dalam apa juga bidang yang saya nyatakan tadi. Okay. Terima kasih Tuan Ketua. Baiklah, pada ketika ini saya bersama dengan Tuan Kepala Negara Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Baiklah, apa ini saya akan bertanya. Apakah impak yang Tuan harapkan daripada pelaksanaan RPM terhadap pembangunan sosial dan juga akademik bagi Sabah? Segi akademik yang boleh berjaya melalui ilmu dan kemahiran yang diperoleh di sekolah yang didapati daripada guru-guru yang mengajar anak-anak ini. Seterusnya apabila anak ini memiliki adab dan juga ilmu, seterusnya boleh mengkomunikasikan ilmu dalam dunia sebenar melalui kemahiran yang diperoleh di peringkat sekolah, sama ada dalam bidang akademik, dalam bidang sukan, dalam bidang kurikulum. Okay, soft skill, hard skill itu semua akan memudahkan murid untuk meneruskan kehidupannya di alam dewasa kelak. Dan seterusnya memiliki keyakinan yang tinggi untuk bersaing di peringkat nasional ataupun di peringkat global, dan seterusnya memiliki daya tahan. Sekali gagal bukan gagal selama-lamanya. So mesti memiliki daya tahan yang tinggi untuk meneruskan perjuangan dan kehidupan sebagai generasi yang sejahtera membangunkan negara Malaysia. Terima kasih. Terima kasih atas respon yang kita rakan sebentar. Ya, sama jumpa lagi. Thank you. Baiklah, pada ketika ini saya bersama dengan Puan Nur Wahidah, Guru Besar Sekolah Rendah Agama Kinabutan Tawau. Baiklah Puan, izinkan saya untuk bertanya, bagaimanakah Puan memastikan guru-guru terutamanya di sekolah Puan untuk terus kreatif dan tidak terbeban dengan perubahan sistem ini? Terima kasih Daya. Terima kasih kepada semua ya. Okey, hari ini program rancangan wacana Pendidikan Malaysia ya 2026 telah dimunculkan oleh Yang Mulia dan Pengarah ya seperti tadi. Berbalik pada soalan tadi, setiap dasar ataupun amanat yang dicadangkan ataupun disarankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, saya selaku guru besar ataupun guru-guru akan sambut setiap cadangan atau serangan di kementerian.
berbalik pada soalan terbeban, alhamdulillah buat masa sekarang ya, Kementerian Pertahanan Malaysia telah menitik beratkan ya berkenaan psikologi ataupun lihat sebentar tadi program tadi insan sejahtera itu. Untuk kesihatan mental guru-guru, insya-Allah saya berpendapat ya setiap arahan, setiap dasar, setiap apa tu yang dihantar kepada sekolah, pihak sekolah berlapang dada untuk menyambut setiap dasar itu. Contoh dalam rancangan Pertahanan Malaysia yang terbaru di sekolah rendah ya. Yang pertama kita ditekankan bahawa murid-murid ataupun anak-anak yang berumur kohort 6 tahun akan bermula sekolah pada tahun 2007. Saya dan guru-guru tempat sekolah tidak menganggap itu sebagai bebanan ya, dan saya akan pastikan ya setiap arahan ataupun dasar kementerian itu tidak akan ataupun senang kita guna ayat ya, tidak sesekali membebankan guru-guru, sebab kita faham bahawa tugas guru itu begitulah. Kitalah pelaksana dasar, kitalah mengambil tanggungjawab itu dengan penuh hati-hati. InsyaAllah dasar yang dikenalkan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia, saya rasa ya bagi pihak saya sesekali tidak membebankan kepada guru-guru di Malaysia khususnya. Terima kasih puan atas respon yang diutarakan sebentar tadi. Terima kasih juga. Tadi kupasan keseluruhan wacana RPM 2026-2035. Sekian laporan daripada saya, kembali ke Tuan T. Terima kasih kepada moderator dan panel jemputan atas kupasan yang sangat membuka minda sebentar tadi. Jelaslah bahawa 7 teras RPM 2026 hingga 2035 adalah kompas yang akan membawa kita ke menuju kecemerlangan. Sebagai murid, marilah kita bersedia untuk menyahut cabaran ini. Pastikan Anda terus bersama dengan TVPSS SMK Dato' Haji Panglima Jakarullah untuk info terkini. Saya Nur Fazriana melangkah ke arah pendidikan gemilang. Sekian, terima kasih.